Assalamualaikum. Selamat petang YouTube. So hari ni berapa bulan 14 hari bulan. Aku nak fly ke mana? Jauh perjalanan ni. Tapi bukan seorang lah. Aku dengan wife aku. Bonjour. Bonjour. Ni first time kita flight ke Europe. Tak pernah lagi sampai. Nantilah you all tengok video ni sampai habis. Okey, kita pun dah clear pada immigration. Now kita nak ke Gate C. C apa? C2 ya? C2. Let's go. Jom. Bye. Okay. Okay guys, kita dah dalam flight dah ke London ni. Dah hampir 10 jam. Ni dia punya map dia. Dia orang nampak. Ni dah melepasi Turki. London kat sini, London. Right, kita pergi London. Tengok ni. Sejuk. Yes. London guys. Alhamdulillah kita pun dah sampai setelah hampir 14 jam kita duduk dalam flight British Air. So apa komen you pasal British Air? British apa? Airways. Alhamdulillah, janji kita dah selamat sampai Heathrow, London. Yes. Next kita ke mana Lubi? Kita ke Borough Market dia. Tak sure je dia orang kita brief dengar dulu. dulu lah. Dia orang nak start dah. Alright, jom. Kita nak pergi dia punya supermarket. Apa tadi ada? Apa nama tadi? Ada. So kita nak shopping lah, fruits, makanan-makanan yang tambahan lah takutlah tak tahu nak cari makan kan sekejap lagi kan. Jom. Dia vegetarian lah. Kita mesti beli fruits. Tapi senang, dah siap-siap potong. So kita ambil. Ni ada set dia ni. Terus ambil set je lah. Tapi tahu buah apa? Okay, ni macam lebih kurang macam Giant jugalah kalau you all datang sini. Kalau macam ni 2 pound murah lah. Buah apa? Buah delima murah siut. So 2 pound. Okay, ambil ni satu. Ambil. So senang juga nak cari barang-barang untuk memasak. Tapi kali ni Kak Nona datang tak masak. Next kita plan boleh bawa periuk. Beli rumah lah kat sini. Senang. Kita beli je lah. Semua sayur dia fresh. Kan, 2 bulan sekali kita datang. Dan kita beli je rumah. Alhamdulillah, settle kita beli barang apa yang patut. Dekat Asda. Now kita nak ke mana? Borough Market. So ni Kak Nona beritahu tak payah bawa apa-apa daripada Malaysia berat. Semua boleh beli kat sini. Kita pun baru tahu je kan. Tu view kat luar Wah, view kat luar. You are approaching the end of the cafe. Ni bawa. Luar lah. Jom lah. Jom kita tengok kat luar jap. Sementara apa nama ni? Geng-geng lain siap membeli. Untuk trip ni kita apa nama ni yang organize, orang panggil apa, trip adik-beradik ni. Dia dah standby 2 kenderaan ni salah seorang kita punya orang panggil apa, travel agency punya pemandu. Bang, nama apa bang? Lupa bang nama abang.
Nama kat UK Friends. Senang sikit. Adik-beradik punya trip ni siap bagi lagi kita punya Hari first ni. hari first dia dekat shopping. First impression je. Abang okey? Ya, okey. Okey bang, First ni abang shopping, kita daripada saya dah belanja. Saya belanja 10.48 pound. £4 tak apa bang. Kalau duit saya $18 something lah. Yeah. Oh, abang Around there. Singaporean? Singapura. Untunglah. Alright, kita dah sampai dekat apa nama stadium Chelsea? Stamford Bridge. Belum baca lagi. Ni rombongan kita Rombongan kita. So, apa perasaan you pertama kali jejak kaki dekat London? Oh, Tak tahulah nak kata. tak tahu nak kata apa. Begitu. Entahlah, belum ready lah nak cakap apa-apa. Sekejap lah. Belum sampai di tempat ni. Yang best London ni, dia macam bangunan dia. Bangunan dia lebih kepada corak bata macam ni lah. Macam rumah kita. Macam rumah kita dekat mana sekarang ni? Kita berada dekat Stamford Bridge, Chelsea. Oh, Chelsea. Okay, ni stadium dia. Apa pun kita kena check dulu bag. Oh, excited. Check dulu. Stadium. Stamford Bridge. Oh, sejuk geng. Memang best. Di depan dia Chelsea. Story. Dapatlah jajan sikit. Kalau orang tanya takkan pergi je, dapatlah selai baju. Jadilah. Lepas tu magnet untuk letak dekat peti ais tu sebagai kenang-kenangan yang menyatakan kita dah sampai dekat stadium Chelsea ni. So next kita punya pemandu pelancong. Okay, next kita pergi Camden Market. So kita boleh makan-makan situ. Jangan cerita, sekejap lagi beritahu. Okay, boleh. Tunggu dekat Camden Market Okey, sementara kita nak masuk bilik, nak dapatkan bilik dekat hotel, kita ke Camden Market. Tuju, nampak tak? View dia. Cik makan dulu. Tengok apa yang ada dekat market. Only you can make all this world seem right. Dia lock Semua dia lock sendiri. Oh. Cuci air. So tengok air semua kat belah sana. Dengan belah sini. So jadi kalau buat dia lalu, dia akan masuk, dia tutup, dia pump air masuk. Agak sejuk ni. Okey tak? You berjalan bi okey tak? Alhamdulillah. Okey kan? Sejuk. Mungkin sebab cuaca dia tak panas, so kita ada energy. Yes. Kita belanja view dia Gila view dia. Biraz da yakına su çekebilirsin. Biraz yakına su çekebilirsin. Uzak çekme. Dan kat sini semua makanan halal, banyak yang halal. Jom kita tengok.
bawah. Wah, banyak veggie. Oh, Thai. Ada makanan Thai. Thai. Oh, ni. Yeah. Yeah, the side beef. Okay, last sekali before kita nak pergi check in dekat hotel, kita singgah dulu dekat Stadium Arsenal. Emirates Stadium Arsenal. Sampai dekat hotel Travelodge, dekat apa nama tempat ni, dekat Travelodge, dekat Allah, aku lupa nama tempat ni. Good morning YouTube. So pagi ni hari kedua kita berada dekat London. Kita breakfast dulu. Apa yang dekat sini? Review kita pagi. Sekarang pukul 7.51 pagi Macam biasa kat sini pun orang bekerja. Punya sejuk dia memang sejuk. Hari ni dijangka 8 darjah Celsius hari ni. Paling panas pun dia boleh pergi dalam 16 ke 17. So kita breakfast dulu. Ada pisang. Ni je. Okay, selesai je breakfast tadi. Aku dengan wife ni standby. Kita nak naik bas untuk pusing satu tahun London ni. Ya, kita akan ke Buckingham Palace, Tower of London. Lagi? Tower Bridge. Tower Bridge. Yang, Big Ben. Big Ben yang kita must travel lah. Must see, must watch. All in London. Okay. Sekejap lagi kita tunjuk video, okay? Ni suasana dekat luar lah Kita duduk hotel ni, Travelodge London Hounslow. Nampak tak kapal terbang tu? Saya hotel ni a small hotel tapi selesa sangat. At least kalau you all datang for two couple, recommended. Yang sederhana, but yang penting selesa dan senang kita nak ke mana-mana. Yes. Sejuk geng, sejuk. Sejuk yang kita tak sangka kan. Sebab apa? Kita daripada KL itu, diorang bagi tahu keadaan dekat London ni tak sejuk sangat, santai. Nasib baik baju kita cukup Tapi ambil engkau, dia punya angin tu. Tak boleh tahan tu. So kita berpeluk je lah. Berpeluk. Kita dah sampai tempat yang nak dituju. Jauh juga lah, lebih kurang dalam 2 km daripada tempat parking ni. Kita nak sampai ke kawasan ni lah. Ni tempat apa? Ni Hyde Park lah. Hyde Park. Kita dekat Hyde Park, London. No. Kau tahu? Ingat tak sini? Tak perasan. Yeah. Yang nak datang-datang sekali. Hyde Park. Hyde Park. Kita tak pusing dekat Hyde Park, tapi kita berada dekat ni, kat David Light ni lah. Nampak tak? Lupa lah nama. Tapi kita nak ke mana, bos? Kita nak pergi dekat Buckingham Palace. Buckingham Palace. Yes. Jom. Tu dia punya entrance kat ni. Ni bukan. Ni bukan entrance dia. Yang ni kita panggil apa? Yang ini Wellington Park. Wellington. Wellington. Ya, yeah. Okay. Sambil kita exercise. Tapi sini you all kena hati-hati lah sebab apa? Tempat yang ramai ni kebanyakannya dia ada group pickpocket. So kita kalau nak bergerak mana-mana tu memang dipesan oleh kita punya tour guide. Apa-apa barang berharga tu you all kena sembunyi-sembunyi lah. Macam aku pilih bag ni sebab apa, zip dia memang dekat sini semua. Susah. Hari ni pula aku tak bagi wife aku pakai bag. Tak payah apa-apa. Tak payah handbag. Betul. Senang nak bergerak. Yes. Robert. Oh, you akan nampak tu boneka ni banyak lah.
dekat sekitar London. Yes. Jadi kalau misal kata dia punya tiga apa lalu, jangan terlalu speed. Kita ikut robot ni. So kalau misal kata ada dia punya official nak lalu nak pergi parking dengan balance, dia semua dia akan buka, dia akan lalu sini. Alright, ke tepi sekejap ada basikal. Apa yang menarik minat aku dekat sini, dia ada tulis Malaya. Malaya tu Malaysia. Kita dah sampai dekat dekat Buckingham Palace ataupun istana. Agak jauh juga perjalanan dia, tapi tak apa, enjoy the view. Relax. Merupakan hari Malaysia ini, kita bawa jalur gemilang di hadapan ni dekat, walaupun di London. Okey, jom kita ambil gambar ramai-ramai. Mari. Hari ni luck tak baik sebab apa? Tak ada changing guard. Tak ada dia punya acara lah. Selalunya setiap pagi dia akan berkawat daripada sana, masuk dekat sini untuk changing guard ataupun tukar shift. Sebab ni ada kematian sepupu dia. Sebab tu you all tengok bendera Great Britain ataupun ni United Kingdom tu, dia setengah je. So Tak lepas apalah. ni kita ke Tempat lain lah kot. London Bridge Dengan dengan London apa, Ben 10 ke apa, tak ingat lah. lupa dah. Yes. You all tengok lah sekejap lagi video ni. Macam biasa kalau kat London, kenalah datang dekat Hard Rock Cafe dia. Dapatlah selai baju. iPhone sepasang. Ya. Yeah. Okay, next kita punya program. Lepas ni kita akan naik bas sebelah sana, tu nampak tak? Okay, kita nak masuk Big Bus. Big Bus kan? Ni founder ni. Founder Big Bus. Okay, tadi selepas kita beli barang dekat Hard Rock, kita makan dekat apa nama kedai ni? Pak Wee Tak sempat kita nak rakam sebab bateri tengah kong. So settle je kita bigbus.com ni. Kita on the way ke Big Ben dia. Yes. Kita akan pergi ke Big Ben. Siapa duduk nombor 10 Downing Street? Siapa tu? Pak saudara. So 10 Downing Street tempat duduk dia punya Prime Minister. Sebab tu ada banyak polis. Tapi dah kurang lah. So dia dah berpagar. Dulu tak berpagar. Dulu dia punya Prime Minister duduk rumah macam ni je. So sekarang dia ada pagar kat depan. So that is 10 Downing Street. So kalau kita ke depan sikit tadi, unfortunately kita terlepas juga. Kita kompat. Ada yang naik kuda pakai baju askar dia. Dia guard. Tapi keempat dia tukar, dah habis shift. So dah tak ada juga. So kita tengok yang ditunggu-tunggu, The Big Ben. Alright, jom. Big Ben. Laju boleh ni. Sekarang pukul 4.13 petang. Kita berada lagi dekat kota London. Now menghala ke Big Ben. Okay. Ready semua record. Record. Kita nak record something masing-masing keluarkan phone. Nanti ke kiri terus. Baik-baik tau. Pegang phone. Kuat-kuat. Terus pacak atas. Okay. Kita nak surprise Big Ben. Inilah Big Ben dia. 1 2 3. Ni dia. Oh, cantik.
London, apa ni, Eyes of London kot satu. So you all siapa yang ada masa boleh lah naik cruise ni kan. Datang tempat yang sibuk-sibuk macam ni, first kali you all kena jaga bag you all masing-masing dalam ramai-ramai ni kita tak tahu. Ada orang panggil apa, seluk saku. Nanti kita sebut di poket pula, dia orang perasan. Ini dia Big Ben, Menara Jam. Yes. Okey, kita akan naik cruise ni. Dia one way saja. Ini sampai dekat London Bridge. Sekejap lagi kita payung kat atas, okey? Okey, kita pun dah naik cruise. Nampak tak burung-burung berterbangan, nampak tak? Ni view yang mahal. Eyes of London. Jadi aku tak sure berapa tiket cruise ni sebab kita beli mengikut package yang include dalam kita punya package tu lah. Okay, ke London. Anyway, so baru hari kedua dekat London ni, macam-macam aktiviti kita pergi. Penat tapi berbaloi lah, penat. Tapi best. Semua kita cover Betul. Semua yang masih in London. Correct. Must visit in London. So yang tak sempat kita shopping je.